Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Wa'il Mumtaz bin Muhammad Azmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melati dengan kod sekolah DRA 3001. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera yang diperkenalkan oleh Rancangan Pelajaran Malaysia RPM 2026 sehingga 2035. Pertama, beradab. Seorang murid sejahtera itu mestilah berakhlak mulia, berbudi bahasa dan juga bijak dalam mengatur setiap perkataan dalam percakapannya. Kemudian, dia juga hendaklah seorang yang berilmu. Dia mempunyai fikiran yang kritis serta kreatif dan mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya dalam kehidupan seharian. Kemudian, seorang pelajar yang sejahtera juga berkemahiran, menguasai kemahiran praktikal, insaniah dan kemahiran masa depan. Kemudian, mereka juga berdaya tahan, cekal dari segi fizikal, mental dan emosi dalam menghadapi cabaran dunia sebenar. Akhir sekali, mereka berkeyakinan. Mereka yakin diri, berani mencuba dan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Impak kepada warga sekolah. Pelaksanaan ciri-ciri murid sejahtera ini menjadikan murid lebih berakhlak mulia, berfikiran kreatif serta kritis. Kemudian, guru-guru juga boleh melahirkan pelajar yang bijak menguruskan emosi semasa pembelajaran akademik dan pengurusan insaniah serta akhlaknya. Penutup, kesimpulannya, 5 ciri murid sejahtera ini merupakan usaha penting untuk melahirkan generasi negara kita yang berkualiti, berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran dunia sebenar di masa hadapan. Sekian, terima kasih.